Hampir lawa. Asap, please go away. Sekarang ni memang dah cerah dah tempat full lah mak. Dia on komen. Ha? Nasib baik sebab hampa komen tadi lah. Hampa komen nampak. Dah cerah dah. Dah boleh nampak dah Gunung Ganang kat situ. Kita kembali di hari yang keempat. Kita kena bangun awal subuh pagi lah. Sebab kita perlu catch up bus pada pukul 6 pagi tepat bersama orang lain. Pagi ni kita akan pergi ke Jade Mountain, sebuah pegunungan yang tinggi. Dan kita perlu membawa oksigen tank. Oksigen tank ni rasa macam scam je. Semalam saya try hirup. Bila hirup ni rasa kekecewaan lah. Mungkin dekat atas sana time tak ada nafas, baru function oksigen tank ni. Sekarang ni masih tak nampak function lagi. Waktu bawa Benny ni at least boleh pakai kat telinga lah, untuk tutup telinga sikit. Sebab telinga saya exposure tinggi sikit. Jadi kita naik van, silap bergambar. Betul tak? Cuba confirmkan. Mountain. Ya, betul. Jom, mari kita mulakan adventure kita. Bukan nak kata lah, tapi kami dengan punctuality ni memang kawan baik lah. Sekarang ni memang pukul 6 tepat sampai. Kereta tunggu, kita gerak. Kalau dengan kami ni memang senang lah nak buat urusan ni. Walaupun Angah mandi lambat sikit bagi tadi kan. Ya. A few minutes later. So dia pandai lah, mereka dah bagi taklimat apa semua. Dia cakap kalau beli tank dekat luar tak boleh pakai, dia takut meletup bela apa. Endapnya dia suruh beli dia punya tank harga 39 yuan, bersamaan RM22. Mereka memang pandai babak marketing. Suruh beli ubat lah bagai, tapi nope. Ubat kami dah dapatkan daripada Malaysia sendiri, okey. Cuma tank je yang kami beli. Sebab tank yang mereka bagi tu kecil sahaja. Jadi kita beli je lah tank yang besar sikit ni. Dia situ lah, dia cakap, oh takut apa kalau bawa naik nanti meletup lah apalah. Tu lah trik dia nak bagi kita takut. Takut tu kita akan belilah yang ni, beli yang besar tu lah. Lepas tu yang mereka bagi free pun kecil saja. Lepas tu dia kata boleh sedut dalam 8 pam macam tu je. Lepas bab ni lepas pandai. Wow. Lawanya pemandangan di depan kan. Kalau tengok kat luar kita dah boleh nampak dah gunung-gunung dia. Very cantik. Jom kita tengok kat luar. Oh dia macam wallpaper laptop aku. Very nice. Kita akan ambil gambar kat sini dulu. Lepas tu baru kita akan naik ke Jade Mountain. Alright. So kalau boleh nampak dekat belakang saya, inilah Jade Dragon Mountain yang kita akan pergi sebentar lagi. Jarang kita dapat view macam ni. Ok, saya belanja sikit. Jadi kita berhenti dekat sini dulu untuk tangkap gambar berlatar belakangkan Gunung Jade Dragon di sini. Kalau betul-betul memang ramai pun tengah amat kat sini nampak. Ramai orang berhenti. So kita akan berhenti kat sini selama 10 minit macam tu je. Lepas 10 minit baru kita akan naik ke atas tu. Along takut makcik ni tipu Along. Aku tak takut. Aku tak takut. Makcik ni tak tipu aku. Ya, RM5 lah, RM10. Takkan makcik comel sini nak tipu kot. Ambil. Dia ni. Lah ni. Sikit. Banyak barang punya kat belakang ni.
Belum ke tu?我以为要钱。 Siapa suruh hang beli? Oh, beli sudah. Beli aku beli topi ni lah. Cute. Ha, betul tu cakap apa tu? Oh. 知道吧？ Tak faham pun. 是啊，这个是新。 Tak faham pun tapi kita kita sedang menuju untuk menaiki cable car. Ini kita punya driver kita. Driver kita ni marah kita tadi sebab Angah beli dekat makcik tu tadi. Dia kata buang duit sungguh lah. Aku dah kata dah. Angah memang degil. Nak juga beli. Potong. Kita ada pelumba motosikal kat depan kita. F1. Ha. Oksigen. 他又不看手机了。 Okay. Okay. Sikit je. Tak guna rupanya glove ni kena beli juga. 10 yuan jugalah. Sama je harga. Pandai dia buat duit dia ni. Aduh. Patutlah Cina maju. Cable car. Shh. Ya, kita on the way untuk naik cable car sekarang ni Naik bas pula dah, ingatkan naik cable car dah. Oh, naik bas dulu. Takkan naik bas naik atas bukit kot. Mustahil. This is impossible. Ramai weh, penuh bas. Kau boleh nampak penuh belakang. Macam naik Gunung Jerai, you know. Kalau naik Gunung Jerai pun macam ni lah jalan dia. Bukit, juram, tentu. Cuma bezanya ni gunung dia bogel. Gunung dia tak ada kulit. Gunung tak ada rumput. Tu dah beza dia. Kita dah sampai dah. Kita sudah tiba. Sekarang kita dalam perjalanan untuk naik ke atas gunung. Lagi jauh lagi perjalanan kita. Inilah pemandangan dia. 残疾的人格或无行为能力的游客，需要在监护人的陪同下乘坐索道。乘坐索道进入上坡站时，你会感到明显的减速。 Jadi naik ke atas ni kita kena sedut oksigen lah. 会动的好家人，按顺序走出吊箱。 macam itulah nak sedut oksigennya. 从此天堑变通途，把使人亲历雪山的梦想变成了现实。 waktu sejuk ni semua saji lah. A few minutes later. Kita perlu sarapan dululah. Sarapan kita bawa daripada hotel tadi. Jadi lagi senang lah, tak perlu nak habiskan duit banyak mahal-mahal kat sini. Okay. So ingat, first sarapan dulu. Tak sarapan hang tumbang. InsyaAllah. So dekat sini kita bawa bekal mac and cheese dan juga spaghetti bolognese. Perut pun sudah lapar. Tu bukan mac and cheese. Bukan mac and cheese. Ni dia. Pasta dia Syah. Oh, jaga untuk tuan dalam ni lah. Saya dah buat kesuapan lah kat sini. Okay, kita ada bukan ni ke pasta bolognese lah, pasta bolognese. Okay, let's eat. Kabuslah pula. Tadi nampak, sekarang dah tak nampak dah. Sekarang memang nampak. Saya rasa ni asap vape ni. Siapa asap vape banyak sangat kat atas ni sampai hilang bukit-bukitnya. Ingat guys, stop vaping. Inilah punca vaping. Tak nampak habis gunung atas. Aku jumpa seorang-seorang, aku kutih seorang-seorang. Apa tunggu Ustaz? Siapa vape lepas ni? Aku kutih hampa. Jumpa aku depan-depan, hampa siap. Hampa siap dengan aku. Aku nak layan bukit kat atas pun tak nampak apa dah. Oi. Tu dia lagi tak nampak apa ni. Guys, please lah stop. Stop isap vape tu.
Hampa dah punca gunung tu jadi macam ni. Saya tak nampak yang nak enjoy dah. Saya rasa kecewa sekarang ni. Tapi saya bersyukur sebab tak hujan. Itu je. Nasib baik tak hujan. Kalau hujan dah, sakit di dalam dubur. Anyways, nampak tak nampak kami kisah apa. Naik atas lah juga. Mari kita mendaki sikit. Let's go. Naik atas ha? Apa? Jadi marilah kita mulakan ekspedisi kita memanjat ke atas gunung ini. Dah, aku nak ambil phone. Oh. Saya rasa kita berhenti di sini sajalah. Siapa kata? Naik atas lagi lah, let's go. Berita baik. Dah nampak dah gunung kat atas tu, nampak? Dah nampak dah sikit-sikit. Itu dia. Tu. Okey, belah sana pun dah nampak. Okey, dah ada mood balik dah. Tadi bad mood sikit tadi. Asap main balik geng. Alah, bad mood balik dah. Hak ni tak seronok. Turun balik dah. Tak nampak balik dah. Aduh. Okey, doa semua doa ya. Please ya Allah bagi clear pemandangan kita. Amin. Tips dia untuk naik kat sini, please lah jangan naik terus semua. Naik satu-satu, ikut step, ikut kemampuan. Kalau mampu pakai kancil dulu. Jangan pakai kereta BYD terus. Pakai kereta biasa-biasa dulu. Naik satu platform berhenti. Naik satu platform berhenti sedut. Naik satu platform berhenti sedut. Itu dia punya method dia. Tahu-tahu sampai kat atas. Macam tu je lah. Saya adalah oxygen collector. Allah. Hampir lawa. Asap, please go away. Nope. Semua dekat semua dekat komen cakap asap, please go away please. Jadi officially sekarang ni mula cerah tempat full lah mak. Doa komen ni. Nasib baik sebab hangpa komen tadi lah. Hangpa komen nampak dah cerah dah. Dah boleh nampak dah gunung ganang kat situ. Langit alhamdulillah sangat biru langit. Okey, sekarang kita akan tangkap gambar sikit. Ini gambar bukan AI, ini real ni. Mana boleh AI nak prom orang cakap Kedah? Tak boleh. Ini adalah asli. Nampak belakang ni? Subhanallah. Macam AI tu. AI pun tak mampu nak recreate macam ni lah. So destinasi kita adalah di atas sana. Rasa macam tak jauh dah pun, atas tu je pun. Okey, jadi jom kita pergi naik atas. Kita akan sambung melukis. Saya sedang kita nak lukis bahagian bawah tu, bahagian bangunan-bangunan dekat atas Jade Mountain ni. Jadi ini sketchbook postcard kita. Jadi mari kita mulakan sesi melukis. Settle dah pengembaraan kita di Jade Mountain. Kita malas nak naik atas sangat sebab kita punya schedule kita sampai pukul 10.30 saja. So sekarang pukul 9.30 dah. Pukul 10.30 lagi driver kita tunggu kat bawah. Kita tunggu bagi dah harapan pula. Saya suka lah bagi orang taruh harapan ni. Jadi jom dia turun ke bawah semula. Time cerah-cerah ni lah kita nak turun pun. Time kabut tadi kalau nak naik, time cerah-cerah kalau turun. Kalut tu lah aku. Jom. Bahaya. Kena pegang. Jade Mountain, I will miss you again. This is not a goodbye. It just see you again. Kau tak faham maksudnya akan jumpa lagi lah nanti. Maksudnya ini bukanlah selamat tinggal, inilah jumpa lagi. Macam tu je. Setiap minit sudut tapi nothing je basically. Entahlah. Ini mungkin saya je lah. Macam
This is the way Hyper make money. Mungkin ada orang berkesan dan mungkin ada orang yang tak perlukan pun. Dan saya rasa tak perlukan pun sebenarnya. Okay. Sebab ini mahal oi. RM22 oi. Ada yang jual RM100 oi. Dah ni. Okay. Jet Mountain. This is not a good buy. It just see you again. Few moments later. Sekarang kita nak pergi tengok alam semula jadi. Ha, ini kita punya driver. Name your name. 何小米 He Xiaomi. Yeah. Yeah. Nice name by the way. Yat. 啊，听不懂啊？ My name Yat. 叶是吧？ Yat. Ha, Yat only. So, Angah duduk situ. So kita duduk kat train. Kita duduk kat car ni. Dan dia akan bawa kita jalan-jalan ke apa, lake apa? Dekat Tasik yang cantik. So harapnya cantik lah. Kalau tak cantik, cantik lah. Kalau cantik kena cantik. Okay? Let's go. Goodbye semua. Goodbye Yunnan. Oh ya. Oh yo. Kita telah tiba di Blue Lake. Ingat sungai Kuala Kedah ni. Saya silap. Cara nak lontar ni senang je. Tangan kita kena laju, batu kena lepel. Okey ya. Permukaan tu sini. Ha, nampak. 3 kali. Menarik juga ni kalau mungkin ni. 这是真的吗？这 Ini adalah yak. Yak ni seperti gabungan lembu dan juga kerbau lah, apa yang saya nampak. Ini adalah salah satu kebanggaan mereka dekat kawasan sini. Dia punya jagung dia pucat sikit. Lihat. Jagung dia salut dengan tu kot. Salut dengan arak. Kali ni Angah pula duduk belakang. Bagi Angah merasa. So Angah bagi jagung, jom kita rasa. It's not nice. Dia rasa pucat. Dia tak ada rasa butter macam kita punya. Dia masih jagung lah. Sekarang kita akan tanda tangan untuk menunjukkan tanda hadir. Kalau ada masuk-masuk di sebaliknya, mampu ikut mereka. Aku kisah apa? Aku nak tinggalkan kenangan kat sini. Alright? Hayap! Bungkar sikit. Rambut saya yang dulu. Kalau jumpa sign ni, kalau main Yunnan, main Blue Moon Valley, hampa cari ni ya. Cari sign ni, jumpa. Saya bagi hadiah. Saya bagi hadiah saya, okey?
agak kosong ni asyik kat sini. Mari kita lihat Bir Samer. Panas lah. Kepanasan. Persembahan baru saja mula. Pancaragam. Pancaragam. Kau ada kuda? Kuda bini. Ada petani juga petang-petang. Petang-petang mereka kau kat sawah macam tu dah. Faham sangat? Faham? Buat jalan tu. Berat tu. Berat. Kan? Ya. Ni kabus. Oh, tadi kat atas bukit pasang kabus ni tadi. Dia tu tak serius tu, joget-joget tu. Dia buat kerja main-main. Macam hang buat sketch sikit lah. Tidak, jangan bawa dia pergi. Lari please. Lari, tolong dia please. Cepat, bantuan cepat. Tolong dia please. Come on. Aduh, dia sedih. Alah, kesian dia. See you at the gym, bro. Kahwin pun mati. Nice combo. Nampak, jangan bagi aku masuk je. Jangan bagi aku nyanyi je. Dia macam seru saya suruh masuk ni. Kenapa saya rasa mereka seolah-olah menyeru bro untuk masuk nyanyi. Jangan bagi bro menyanyi sekali. Ada lah sikit-sikit tu, boleh lah. Nope. Pelik betul cuaca kat Yunan ni. Bila main sejuk betul, bila panas betul. Tapi dia panas berangin lah. Suruh dia berdiam sikit, cakap je. Tiba-tiba dengan randomnya kami punya driver bawa jumpa kawasan yang indah ni. Dan ada kuda. Tang aku tak bawa topi cowboy, naik kuda pula. Tang aku bawa topi cowboy, aku duduk dengan alpaka. Nanti aku nak marah This one here, okay. Hop. Oh, ni. Oh. Hari ni saya akan menjadi cowboy yang sebenar lah. Stu. Nama dia Stu. Jumpa lagi Stu. See you again.